I punya personal opinion, you can never stop the things lah. Susah. So maybe to some extent you have to educate the people lah. Tu je lah. You kena ada education, pendidikan kepada these people, tu je lah. Pada saya, judi ni kalau tak kira lah apa jenis judi sekalipun, sepatutnya diharamkan lah. Sebab dia lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan sebenarnya. Tak kira lah macam mana pun, enforcement tu kena betul-betul strict. Nak tangani hal macam ni. Mungkin polis patut tubuhkan satu badan yang untuk tengok aktiviti perjudian ni lah. Dan sebagai Muslim pula, Islam, benda ni sepatutnya totally haram lah. So tak sepatutnya benda-benda haram ni berlaku di negara kita. Our government itself to take some initiative to avoid this kind of thing lah. And then buat satu suruhanjaya related invite SPRM ke, and then police itself to solve this problem. I think. Pendapat saya rasa kalau berjudi itu dah satu haram lah. Nombor dua tu saya cadangkan, dan pendapat saya lah, janganlah kita berjudi lah. Mintalah, tolonglah bendunglah perjudian di Malaysia ni. Especially mana-mana buka perjudian di Malaysia ni, tolonglah bendung anak-anak Malaysia kita. Janganlah ada orang terpengaruh dalam perjudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anda semua kerana pada malam ini sekali lagi Khamis, malam Jumaat, malam yang penuh dengan keberkatan. Malam ini sebenarnya kalau biasa kita rujuk kepada orang yang sudah berkahwin, malam dipanggil malam berkat kerana biasanya suami ataupun isteri masing-masing tak akan melepaskan pasangan masing-masing. Kalau ada anak-anak tu, mereka akan cepat tepuk supaya tidur awal. Tapi apapun, bila saya sengaja sebut perkara itu kerana topik kita sebenarnya ada kena-mengena dengan cerita yang disiarkan oleh salah satu akhbar tempatan kita, di mana topik yang diletak di sini, isteri kecewa tidak disentuh suami. Kita bukan nak bincang tentang suami isteri, kenapa tak disentuh, kenapa yang disentuh. Masalahnya kerana suami asyik sangat tengok bola rupanya. Musim Euro 2012 ni sampai suami pun semangatnya pada bola, tengok pada isteri pun tak semangat apa-apa. Ini yang jadi satu masalah besar. Jadi yang sebenarnya dalam topik kita malam ini, yang lebih membimbangkan kita bukan sekadar tengok bola, tapi yang lebih berat dari itu ialah kerana sampai ke tahap melakukan benda-benda yang haram seperti yang disebut oleh saudara Encik Yassin tadi yang kita tengok, yang disebut juga oleh Encik Nur Adli. Perkara yang pertama yang paling asas ialah tentang pengharaman judi tersebut. Jadi topik kita iaitulah judi online. Dan untuk kita memperkatakan tentang topik ini, kita cukup bertuah malam ini. Kita dapat tetamu yang pertama, itulah yang berbahagia Datuk Akhbar Sattar, di mana latar belakang yang diberikan kepada saya, beliau merupakan pakar kriminologi, pakar jenayah. Pakar buat jenayah ke selesai jenayah? Datuk, macam mana cerita? Kita cuba selesai. Selesai masalah. Baik, nak tahu jenayah tu kadang-kadang kena terpaksa kadang-kadang melibatkan diri secara spy. Baik. Dan bersama dengan beliau beliau merupakan pengurusi Lembaga Penasihat Persatuan Pengguna Islam Malaysia yang berbahagia, Tengku Azwil Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Boleh saya panggil tuan ya? Boleh. Mudah untuk saya panggil. Dan apapun muslimin muslimat, jangan lupa, kami juga tidak lupakan kepada anda semua penonton setia kami, peminat kami, hubungi kami. Apa jua yang terbuku persoalan dan juga cadangan di talian 0326937008. Saya ulangi, ada tertera di kaca TV anda, 0326937008. Adakah anda malam ini juga tidak sanggup untuk menyentuh isteri anda? Apa komen Datuk? Adakah ini kriminologi juga kerana sampai tahap masuk judi ini? Apa cerita Datuk? Ya, saya rasa ada, kerana kebanyakan daripada orang yang gila judi, mereka sangat
taksud kepada judi sehingga lupakan keluarga, isteri dan sebagainya. Jadi saya dapati ada beberapa jenis penjudi ya. Satu yang dikenali sebagai escape gambler. Escape gambler ni makna orang yang suka berjudi dalam segi mesin slot tu kan. Dan juga lumba kuda. Saya tak kenal tu lah tu. Mesin-mesin tu saya tak kenal. Tak pernah pergi tengok. Sebagai pakar teknologi terpaksa kenal. Terpaksa kena tengok. Ya, betul. Satu lagi dikenal sebagai action gambler. Action gambler ni lah yang mereka yang suka kepada bola sehingga lupa kepada family dan sebagainya. Ini taksub. Dan ada penyakit ya. Penyakit yang dikenali sebagai pathological gambler. Kalau kita sudah sampai tahap berjudi ya, pathological ni, maka ia akan memberi kesan negatif kepada kita dan juga keluarga. Sehingga kita tak mahu buat kerja lain tetapi berjudi. Sampai keyakinan dia kepada judi itu lebih daripada keyakinan hidup dia dalam perkara-perkara lain. Baik. Saya suka kepada Tuan ataupun Tuan Tengku Azwir Abdul Razak dari Persatuan Pengguna Islam. Saya nak secara imbas awalan ni, kalau dah kita tengok ada disebut situ Persatuan Pengguna Islam, dalam konteks dalam negara kita ini, istilah judi itu apakah yang sebenarnya yang dikatakan judi? Ada ke judi-judi yang dibolehkan, judi yang tidak dibolehkan? Macam mana kedudukannya? Dia begini Ustaz. Di dalam Persatuan Pengguna Islam ni, kita selalu berhadapan dengan aduan-aduan daripada pengguna. Dan kita cuba membantu untuk menyelesaikan permasalahan kepenggunaan yang dibawa kepada persatuan. Ya. Jadi dalam konteks perjudian ni memang ada juga apa yang dipanggil aduan dibawa ke pengetahuan kami. Kebanyakan aduan yang sampai kepada kami itu ialah mengenai permasalahan yang wujud di dalam keluarga dan penipuan di dalam judi. Judi ni pun dia ada tipu juga. Ya. Ada ke judi yang tak tipu? Ada judi tak tipu, judi tipu. Jadi dia dah main judi, dia kena tipu. Dia punya duit tak dibayar. Kata, itu pun dia buat pada kita juga. Ya. Jadi dalam konteks ni, pada saya, di pandangan kami di Persatuan, tak ada judi yang halal. Betul. Judi semuanya haram. Ya. Tetapi dalam konteks masyarakat majmuk di negara kita ni, ada judi yang dilesenkan untuk bangsa-bangsa dan orang bukan Islam. Ya. Tetapi banyak juga orang kita Islam ni yang terjebak dengan perjudian. Dan sebagai suatu example saya bagi, kita pernah didatangi oleh satu pengadu. Dia mengatakan suami dia umur dah pasangan ni 50 lebih dah umurnya. Suaminya berjudi main kuda, tapi bukan main kuda di race course tu, tapi di online. Jadi dia menaruh taruhan dan sebagainya. Dia ni mempunyai satu perniagaan catering. Dia boleh berbelanja 5,000 seminggu suami dia ni. Kerana dia dah ada timbul apa yang kata Datuk tadi tu, ialah dia dah macam sampai ke tahap pathological gambler. Dia tak macam orang minum. Judi ni pun begitu je Ustaz. Kalau kita kaki minum ni, dia tiap-tiap pagi mesti kena seguk. Tak boleh, dia tak boleh buat kerja. Super je orang berjudi. Itulah dah jadi pathological gambler. Sehingga rumah tangga pun dah tak terurus. Anak isteri pun tak terjaga. Dia lebih kepada untuk pergi berjudi untuk mendapatkan kepuasan. Perjudian ni ada kepuasan sebenarnya, psikologinya. Jadi ini yang dikenaki oleh mereka ni. Jadi pada kami, selalu kami membawa pendekatan sebagai kata orang tu, kita membuat educational program dengan orang, memberitahu dan pengguna-pengadu datang tu kita cuba bagi kaunseling melalui apa yang kita ada di persatuan. Tetapi yang lebih menyusahkan, menyulitkan ialah kami dapat tahu membuka rumah judi ni keuntungannya amat tinggi. Jadi saya diberitahu juga dalam penyiasatan kita bertanya-tanya di on the ground. Kalau dibenarkan dia buat rumah judi itu 6 bulan cukup lah. Lepas tu tutup. Kalau polis datang raid, dia tutup tak apa. Untung dah berlipat ganda. Jadi dia boleh tutup 2-3 hari besok tu kan, dia buka tempat lain, bagi dia masa 4-5 bulan dia ambil hutang lagi. Itulah. Jadi ini yang jadi permasalahan untuk memeteras perjudian ni tadi. Keuntungannya amat lumayan. Ustaz, mengikut kajian didapati lebih kurang 1,800 online gambling di dalam dunia ini. Begitu banyak sekali. Saya pun tengok bila
Pasal saya tak ada siaran bola siaran langsung, jadi saya terpaksa melalui Internet. internet. Ya, Ustaz. Jadi bila dia nak siar bola, sebelum siar bola tu dia ajak dulu bet dia tulis BET bet. Saya mula-mula tak faham juga bet pasal kita tak pernah berjudi. Jadi mungkin Datuk boleh teruskan. Ya. Sebab saya dapati jadi oleh kerana untuk berjudi online ni adalah begitu senang sekali. Apa yang kita perlu ialah sebuah komputer dan juga line internet kan. Dan begitu juga judi ini apabila dibuat secara online maka adalah begitu sukar untuk kita kesan. Walaupun kita boleh kesan, katalah penguat kuasa boleh kesan, tetapi nak bawa mereka ke mahkamah begitu susah sekali kecuali kita cukup right-handed kan. Kerana ini melibatkan online dan juga forensik, penyiasatan forensik ya. Jadi ini menyebabkan orang lebih suka. Kalau dahulu jika sekiranya kita nak berjudi sekarang, sepertinya ada Piala Euro sekarang kita terpaksa pergi ke sana, sewa hotel-hotel yang mewah, belanja besar dan sebagainya. Tapi kini tak begitu susah ya. Hanya duduk di rumah, mempunyai satu skrin televisyen yang besar dan kita berjudi seberapa banyak yang kita boleh. Secara statistik juga dalam secara khususnya dalam negara kita lah kalau kita bercakap. Kalau yang terbabit dengan Persatuan Pengguna Islam mungkin yang diadu itu masalahnya berkaitan dengan orang-orang Islam, orang Melayu. Dalam negara kita kalau kita lihat dari pecahan bangsa manalah, kalau kita bukan dengan niat untuk mencari satu provokasi ataupun apa tak, kita melihat satu masalah bersama. Ada kajian dibuat oleh satu organisasi yang menyatakan bahawa 80% adalah orang-orang berbahasa Cina dan 20% adalah bahasa lain. Tetapi masalah saya rasa di kalangan orang Melayu pun ramai. Tetapi cuma mereka ini oleh kerana judi itu adalah satu perkara yang haram, kemungkinan besar untuk melapuk adalah begitu tipis sekali. Jadi mereka mempunyai perasaan malu. Jadi mungkin statistik ini akan bertukar jika sekiranya mereka datang ke hadapan dan mengadu dengan mengatakan bahawa mereka juga tertipu ataupun telah hilang wang pertaruhan dalam judi. Baik, sebenarnya Datuk dan juga Yang Mulia Tengku, kita sebenarnya ada panggilan dari Seremban, Encik Abdullah. Hello. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di panel. Ni masalah judi ni, kalau bola sepak lah katakan. Yang involved ni kadang-kadang pemain dia sendiri. Pemain, pengurus, jurulatih dan sebagainya. Diorang setkan berapa bola masuk dan sebagainya. Ini yang jadi masalah. Macam mana nak menghindarkan diorang ni terlibat dalam judi juga. Itu saja, terima kasih. Ini melibatkan modus operandi ini bagaimana? Mungkin Datuk. Saya rasa kan memang betul ya. Dulu kita dapati hanya pemain Selalunya pemain ni yang dirasuah adalah goalie, fullback dan juga striker. Tetapi ini kita dapati pengurus juga terlibat dalam rasuah. Referee juga telah ditangkap kerana rasuah. Dan saya dapat maklumat daripada kawan-kawan mengatakan bahawa terdapat satu tim dirasuah oleh buki-buki tertentu. Maknanya satu tim itu dapat hasil lah. Dapat hasil. Kerana mereka ada beberapa sebab Yang pertama katanya selalunya gaji tak diberi. Jadi mereka pun nak hidup oleh kerana kesepit. Tapi perkara ini sepatutnya tak berlaku. Ada setengah daripada pemain oleh kerana merasa begitu kecewa, mereka apabila buki selalunya adalah di kalangan bekas-bekas pemain. Kerana buki ini mempunyai akses untuk berbual ataupun untuk membuat penyatuan berhubung dengan pemain-pemain. Dan juga buki-buki ini merupakan orang yang pandai. Jadi selalunya kalau mereka kecewa, kemungkinan besar untuk terlibat dalam rasuah adalah begitu tinggi sekali. Dan satu lagi saya rasa kadang-kala ada juga persatuan-persatuan ataupun persatuan-persatuan bola membuat janji-janji yang begitu tinggi gunung. Jadi kadang-kala persatuan bola ni beranggapan bahawa mereka mungkin akan memberi bonus satu atau dua dengan syarat kita menang dalam perlawanan. Tetapi kadang-kala pemain-pemain itu adalah bagus, mereka menang
di sepanjang perlawanan. Jadi mereka tidak mempunyai wang untuk memberi bonus. Jadi ini juga menyebabkan pemain-pemain merasa kecewa dan kemungkinan besar untuk terlibat dalam jenayah rasuah adalah begitu tinggi sekali. Satu lagi saya rasa, saya dapati bahawa banyak daripada pemain-pemain ini berhasrat supaya mereka ini diiktiraf. Kadang-kadang dengan pujian dan iktiraf dan juga memberi penghargaan kepada mereka. Jadi saya rasa dengan cara ini mereka akan dapat hindar daripada rasuah. Satu lagi, dia panggil tone on the top. Tone on the top ni bermaksud setiap peranan yang dimainkan oleh orang atas itu begitu penting sekali. Kalau orang atas itu sendiri terlibat dalam kegiatan rasuah, maka kemungkinan besar rationalization yang difikir oleh orang bawah begitu tinggi sekali. Jadi mereka berpendapat bahawa kalau sekiranya orang atas terlibat rasuah, kenapa tidak aku? Jadi ini menyebabkan kenapa berlaku. Kita yang bawah ni tak dapat duit, orang atas dapat duit. Sedangkan kita juga yang bertumbuh lumus bermain. Betul. Baik Datuk. Dan Yang Mulia Tengku, sebelum saya bertanya kepada Yang Mulia, kita sebenarnya insya-Allah kita akan jumpa, kita akan rehat sebentar. Dan kepada anda semua di rumah ataupun di mana anda berada bersama dengan program Hello Malaysia pada malam ini, jangan ke mana-mana. Tunggu topik kita cukup menarik, judi online. Tunggu kami selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda masih bersama dengan kami semua di Hello Malaysia pada malam ini. Dan sebenarnya pada malam ini sekali lagi kita sebenarnya juga masih menunggu. Saya difahamkan ada panggilan dari luar. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak sempat untuk bertanya siapakah di talian. Ustaz Wan Pro Bani Leman. Yang berbahagia Datuk, yang dimuliakan Tengku Azwil. Saya Zaini. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, judi online sudah pun menjadi barah yang amat parah sehingga para mangsa dari kanak-kanak sekolah sehinggalah kepada golongan warga emas. Dan judi konvensional pula seperti loteri, nombor ekor dan pelbagai lagi itu, yang sedihnya negeri-negeri yang dikuasai pembangkang yang kononnya mahukan Islam tetapi tetap mengeluarkan lesen judi. Jadi dua soalan saya ni berdasarkan dua kenyataan di atas. Pertama, adakah rasuah telah begitu berleluasa sehingga pihak berkuasa seolah-olah tidak nampak memainkan peranan yang amat berkesan dalam menghalang ataupun membenteras judi online ini? Soalan ini saya tujukan kepada Datuk. Soalan kedua saya tanya kepada Yang Mulia Tengku Azwil. Kenapa pihak-pihak tertentu mempergunakan agama dalam retorik memperjuangkan politik mereka, tetapi apabila mereka menguasai negeri-negeri tertentu, lesen judi dan juga lesen-lesen rumah urut tetap mereka keluarkan. Terima kasih. Terima kasih bernama TV. Assalamualaikum. Saya nak tanya dulu sebelum kita respon kepada Encik Zaini ni. Kerana soalan itu ada satu terus kepada yang berbagai Yang Mulia Tengku. Yang Mulia ni orang politik ke? Tidak. Jadi kalau kita nak jawab tentang soalan politik ni payah sikitlah. Jadi sebelum saya beri pada Datuk respon kepada Encik Zaini, saya nak tanya dulu Datuk. Yang Mulia. Kerana kita tengok misal kata tadi, kita ambil juga apa yang Encik Zaini kata tadi. Menjadi mangsa sampai kepada kanak-kanak sekolah dan sebagainya. Kemudian saya dengar dalam judi ni ada buki, ada runner, ada jumper pun mungkin ada. Saya pun tak tahu cerita apa yang mana runner, jumper. Yang penting apa peranan kita sebagai pengguna untuk menghadapi gejala ni? Itu satu soalan yang paling tepat, Ustaz. Apa peranan kita sebagai pengguna dan masyarakat untuk membenteras judi? Satu perkara yang selalu kita war-warkan kepada pengguna dan masyarakat ialah kita semua as a society sebagai satu masyarakat mempunyai peranan. Dan tiap-tiap satu individu dalam masyarakat itu perlu menjalankan peranannya. Jadi di dalam konteks persatuan pengguna, kita ada apa kita panggil consumer policing. Consumer itu sendiri, pengguna itu sendiri menjadi polis. Kalau kita duduk di dalam sesuatu karya ke, community ke, kita semua
mesti mengambil tahu apa yang berlaku di dalam persekitaran perumahan kita. Ya. Jikalau ada sesuatu anak-anak kita yang pergi, kita tahu anak kita pergi ke kedai internet kafe dan sebagainya. Benar. Dan bila anak-anak kita ini dia terjebak dengan gejala judi, ada simptom-simptomnya. Ya, kita mesti mengambil tahu peka di atas perlakuan anak-anak kita. Kalau biasanya dia minta belanja duit RM3 sehari, setelah mereka pergi internet cafe dan sebagainya, dia akan minta duit yang berlebihan. Dan ini salah satu tanda dan gejala yang pertama. Yang keduanya, bagi mereka anak yang terlibat dalam perjudian, dia akan dengan perlahan-lahan tapi boleh nampak meninggalkan tanggungjawab dia membaca buku ke sekolah dan sebagainya. Ini satu lagi gejalanya. Jadi di dalam konteks ini, kalau kita tahu berlaku seperti itu, adalah tanggungjawab, amanah, peranan kita untuk melaporkan kepada pihak berkuasa tentang wujudnya rumah-rumah perjudian ini. Jikalau kita semua pengguna memikul tanggungjawab ini, memang senanglah pihak berkuasa untuk mementeras. Tapi jikalau kita sebagai masyarakat dan pengguna tidak ambil tahu, tidak ambil berat, memang susah. Betul. Ya? Jadi kadang-kadang polis tu pun dia kalau tak ada report, macam mana saya nak buat, dia cakap. Benar. Ya? Jadi kalau kita laporkan, ini kuasa pengguna, kuasa masyarakat. Ya? Walaupun rumah perjudian tu dilesenkan oleh pihak berkuasa tempatan, tetapi kita sebagai masyarakat majmuk di persekitaran itu mempunyai hak sebagai pengguna untuk membantah. Kenapa kita tak pergi bantah? Boleh kita sampaikan bantahan kepada pihak berkuasa tempatan. Ini kawasan perumahan. Masjid sebelah misalnya, kenapa engkau lesenkan satu rumah judi? Ini hak kita sebagai pengguna. Jadi kita yang patut mengambil peranan dan tanggungjawab untuk menjaga persekitaran kita di dalam konteks kepenggunaan. Okay, saya nak tambah sikit kepada yang mulia. Pasal bila sebut hak kita dan kepekaan kita kepada persekitaran yang berlaku. Baru-baru ni saya, kerana anak-anak, kadang-kadang tuntutan anak-anak, dia tengok fun fair, dia tengok tempat-tempat begitu, dia berasa juga nak naik macam-macam itulah yang dia main. Jadi sedang kita berjalan tu, ada yang mempamerkan itik dalam kolam, kemudian ada gelung-gelung. Itu juga sebenarnya dia duk tawar pada saya, tapi kita tak naklah, pasal kita faham walaupun RM2 itu merupakan judi. Jadi setakat mana yang mampu kita nak bertindak supaya benda itu tidak diadakan di tempat-tempat awam sebegitu tu secara terbuka. Itulah kita boleh ada hak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam perundangan bylaw Majlis Berkuasa Tempatan, walaupun orang nak buat rumah di sebelah kita, dia akan memberi notis ada satu rumah nak buat di sini dan sebagainya, ada bantahan ataupun tidak. Begitu juga perkara-perkara begini. Adalah menjadi hak kita sebagai satu komuniti untuk memberitahu, untuk menyampaikan bantahan kita jikalau berlakunya perkara-perkara begini di persekitaran perumahan kita. Memang ada hak sebagai pengguna. Dan kalau mereka agak was-was, kalau ada perkara begini, boleh menelpon kami, boleh datang ke persatuan. Saya tambah sikit Tengku. Saya rasa konsep menjaga tepikan orang tu dah tak boleh pakai lagi. Kerana saya rasa kita terpaksa memberanikan diri, membantu supaya apabila kita menghapuskan kegiatan yang tak baik ini juga akan membantu kepada kita dan juga masyarakat. Jadi saya kalau minta boleh terus Datuk respon kepada apa yang disebut saudara Zaini tadi berkaitan dengan perjudian dalam masyarakat kita. Dari segi konteks penguatkuasaan. Ya, penguatkuasaan. Ya, begini ya. Orang yang berjudi, sesiapa yang hendak datang nak melakukan proses perjudian, termasuk online, mereka akan mengkaji sebuah negara. Ini dikenali sebagai criminogenic asymmetries lah, kalau ikut pakar kriminologi ya. Ini bermakna mereka akan melihat sesuatu negara itu kemungkinan besar penguatkuasanya tidak begitu ketat jika dibandingkan dengan negara lain. Itu sebabnya kebanyakan daripada buki-buki ada yang datang daripada selatan, daripada negara kita. Kenapakah mereka tidak melakukan kegiatan online ini di negara mereka sendiri? Jawapannya ialah penguatkuasa di sana begitu ketat sekali. Dan apabila mereka ditangkap, mereka akan dihukum semaksimal yang boleh. Jadi ini menakutkan mereka. Kenapakah mereka tidak pergi ke Sweden? Kerana mereka tahu bahawa
undang-undang begitu ketat sekali. Jadi mereka mencari peluang. Dan yang kedua, mereka dapati juga di sini kita punya sistem begitu bagus sekali lah. Wi-Fi dengan begitu murah, Unify dan juga segala-galanya. Kalau kita pergi ke Amerika, tak semua tempat itu kita diberi mempunyai Wi-Fi yang percuma. Selalu kena bayar. Tapi di Malaysia ini boleh dikatakan negara kita dah begitu maju sehingga Wi-Fi ada di mana-mana saja, termasuk di kedai-kedai mamak dan sebagainya. Jadi kemudian apa yang saya tertarik juga kalau bila kita bercakap tentang judi online ni, kita melihat sebagai satu kesan. Saya nak balik kepada cerita misal kata isteri kecewa tidak disentuh suami ni. Dalam konteks negara kita sekarang ni, kesan yang paling besar yang kita melihat kepada pihak mana yang berlaku bila berlaku perjudian. Tapi saya difahamkan Yang Mulia, sebelum Yang Mulia dapat respon pada persoalan saya, kita sebenarnya diminta untuk berhenti sebentar, dan insya-Allah kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini teruskan bersama kami di Hello Malaysia. Baik, terima kasih dan alhamdulillah kerana anda masih bersama dengan kami pada malam ini di program Hello Malaysia. Dan topik kita, sekali lagi saya suka war-warkan kepada anda untuk sama-sama kita berkongsi maklumat, berkongsi pandangan dan idea, iaitulah berkaitan dengan judi online. Lebih-lebih lagi seperti mana yang saya sebut dari awal tadi dan kami dah bincang, walaupun perbincangan itu secara tidak langsung sebenarnya bersama dengan tetamu kami menjurus kepada perjudian bola kerana kebetulan cerita Euro 2012 ini. Dan kepada anda semua, sekali lagi juga saya tidak lupa untuk war-warkan nombor telefon kami. Sila hubungi kami apa jua permasalahan dan juga cadangan, boleh anda lontarkan pada kami 0326 93 7008. 0326937008. Nombor ini nombor keramat, insya-Allah. Jadi Yang Mulia Tengku, macam mana kesan yang setakat, kerana Tengku memang dah berada dalam persatuan pengguna yang menerima aduan hampir setiap hari, setiap masa, orang kata tiap hari, tiap malam. Jadi mungkin Tengku boleh dedahkan. Kesan yang paling negatif kita lihat daripada perjudian ni, Ustaz, ialah keruntuhan institusi keluarga itu sendiri. Jikalau orang tuanya, bapaknya berjudi, bukan sahaja isteri yang merupakan ibu pada anak itu diabaikan, tetapi anak-anak juga akan diabaikan. Yang pertama. Yang keduanya ialah bila sampai ke satu tahap di mana perjudian itu telah menjadi darah daging pada orang yang berjudi itu, dia akan lupa bukan sahaja keluarga, yang lain tanggungjawab pun dia akan lupa. Mereka melihat perjudian ini sebagai suatu sumber untuk mencari makan, satu, mencari sumber untuk memuaskan nafsu naluri perjudian itu sendiri. Pasal orang berjudi ni kita tengok bukan dia menang. Kadang-kadang tu dia boleh kalah 10,000 misalnya, besok dia menang 1,000. Dia akan cari duit lagi untuk main lagi, judi lagi, untuk mengharapkan menang lagi 10,000. Jadi ini penyakit ini selalunya akan berterusan. Dan dalam proses dia untuk mendapatkan kemenangan di atas kerugian itu tadi, dia akan meninggalkan anak isteri. Dan dia akan terus kalah. Dia terus kalah. Baik, Yang Mulia, kita ada panggilan dari Ampang. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila. Kami mendengar di sini. Saya sebagai saya nak bertanya sikit. The question yang tadi ada yang panel Yang Mulia Tengku cakap tadi, dia kata we as sebagai consumer should play our role. Tapi saya pernah buat aduan. Saya sendiri pernah pergi berjumpa dengan what do you call that, kawasan penduduk perumahan tu, di mana ada kedai nombor ekor sampai 2, sedangkan kawasan tu memang penduduknya majority 85% are all Malays and Muslim. And how could the local authority give the license for them to open and run the business there? That's my question. Terima kasih. Sila jawab saya. Ya, terus. Jikalau puan menghadapi permasalahan seperti itu, puan, sila tinggalkan nombor telefon puan pada penerbit. Nanti saya akan ambil nombor telefon, kita akan buat perkara ini kepada PPIM dan kita akan cuba menyelesaikan permasalahan ini, Ustaz. Boleh? Kita akan hantar sebenarnya ramai yang tidak melihat kemampuan yang ada pada PPIM.
kita akan hantar representation kepada pihak berkuasa tempatan. Dulu pun Ustaz, kita pernah mewar-warkan dengan pihak kementerian di mana rumah perjudian macam ini, kita lari sikit daripada judi online tapi judi in general di mana telah diminta untuk diletakkan, JAKIM minta diletakkan perjudian itu adalah haram di sisi Islam dan orang Islam tidak dibenarkan masuk ke premis ini. Apa mereka buat? Dia letak notis ni tapi kecil je. Jadi kita minta melalui pihak kementerian, kita suruh notis itu mesti very prominent, nampak besar. Jadi kita tak bolehlah nak melarang semua, tetapi apa yang kita cuba buat ialah deterrent. Kita biar orang tu segan nak masuk ke kawasan tu. Kadang kalau dia masuk, dia tengok ini orang Islam tidak dibenarkan, terasa juga dia kalau dia orang Islam. Jadi dia lari juga. Jadi dulu benda tu kecil. Jadi inilah langkah-langkah kadang-kadang kita cuba sampaikan kepada pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa sebagainya untuk sedikit sebanyak membantu untuk membeteras. Tapi kalau kita merujuk Yang Mulia, kalau kita rujuk pada puan yang memanggil tadi, hasrat beliau tu kalau boleh tak nak kedai judi, bukan kita nak sekadar cegah tu, macam mana, tahap mana yang boleh kita hantarkan bantahan. Itu saya cakap tadi, kalau boleh ditinggalkan, kita boleh ambil kepada penerbit nanti. Kami akan menghubungi beliau dan tengok tempat tu di mana. Memang betul kata puan tu tadi tu. Kadang-kadang tu mungkin dia terlepas pandang pihak berkuasa tempatan ni. Rumah perjudian kadang tu dekat dengan surau. Orang azan Zuhur, orang sedang beli judi jumpa ekor. Apa rupanya? Jadi itu memang hak kita sebagai pengguna, kita boleh hantar bantahan kepada pihak berkuasa tempatan. Dan mungkin Yang Mulia boleh terus dengan apa yang kita sebut daripada awal tadi tentang kesan tadi. Kesan tadi Jadi kesan yang paling ketara saya cakap tu ialah keruntuhan institusi keluarga tersebut dan juga minda anak-anak kita nanti dalam membesar tu tadi. Kita selalu cakap, kita pun bertanya pada orang alim ulama yang tahu, Ustaz. Mungkin Ustaz sendiri pun boleh memperakui apa yang saya cakap ni. Hasil yang kita bawa balik ke rumah untuk diberi makan pada anak isteri kita, mestilah hasil yang halal. Wajib. Dan jikalau kita teruskan hasil yang kita bawa ke rumah itu daripada sumber yang haram, ia akan merosakkan in the long run, dalam jangka masa panjang, akidah anak-anak kita. Benar. Walaupun kita tak sedar, walaupun dia tidak sedar, dia dibagi makan daripada sumber yang haram. Jadi ini perlu tiap-tiap seorang pengguna Islam sedar dan prihatin. Janganlah kita bawa duit judi, pergi berjudi, bawa duit judi itu lagi kadang-kadang tu bagi pula beli beras dan makanan buat ke rumah. Inilah dia secara tak langsung telah menghancurkan masa depan zuriat dan anak-anak dia, Ustaz. Baik, saya nak minta Datuk. Saya ingin tambah sikit kesan dia rumah tangga porak-poranda lah. Kerana selalunya orang yang kalah judi ni, kalau habis harta dia akan memaksa isteri untuk menggadai barang-barang kemas dan sebagainya. Dan kadang-kala kalau dia seorang pekerja yang baik, mempunyai kuasa, kemungkinan besar untuk terlibat dalam kegiatan rasuah begitu tinggi sekali. Pecah amanah pun. Pecah amanah kerana terpaksa. Ada juga yang penjudi yang pergi meminjam dengan alung. Itu banyak kes kita terima. Jadi topik kita pun ada berkait dengan alung sampai ke tahap itu. Kerana dia berkaitan perkara yang tak baik. Apabila pinjam dengan alung, ini membawa kesan yang double begitu jeopardy. Double jeopardy dan membawa kesan begitu teruk sekali. Kerana bukan saja rumah tangga kita hancur lebur, bahkan juga kita punya kehidupan akan ditekan, akan dihina, akan diugut oleh alung-alung ini. Betul. Satu lagi saya dapati mengikut kajian ada yang dibuat di Malaysia, ramai di kalangan murid-murid sekolah di umur lebih kurang 12-13 tahun terlibat dalam online judi. Dan ada yang sampai umur 15 mereka sendiri menjadi buki. Dan kajian juga menunjukkan bahawa mereka ini apabila mereka mengadakan judi secara online dekat rumah, ibu bapa beranggapan bahawa mereka ini pelajar. Sedangkan mereka ini pergi online berjudi. Dan kadang-kadang ada juga yang sampai ke tahap pergi meminjam kepada alung, kanak-kanak ini. Tapi alung juga pandai. Ia akan hanya memberi pinjaman kepada anak-anak orang yang kaya. Jadi apabila tidak membayar, bapaknya
Akan dicari. Jadi mangsa, tetapi oleh kerana kekayaan, bapa tidak peduli, tapi ini akan memberi kesan yang tak begitu baik kepada jangka panjang. Kita ada panggilan dari Kota Kinabalu. Hello. Halo. Hello, salam sejahtera. Ya, terima kasih. Tuan Ustaz, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Saya Fakam Joseph. Salam sejahtera kepada Datuk dan Tengku juga. Saya rasa tajuk pada hari ini sangat menarik. Terima kasih. I promise to make it short. Yang kami heran, I think we should not focus on just perjudian online. We should focus on yang on a bigger issue. Seperti yang kita tahu, setiap hari Rabu, hari Sabtu dan hari Minggu ada perjudian, iaitu Toto, Magnum, Damacai, Triple Eight, SPC banyak. Dan kerajaan mengenakan cukai yang besar, dan juga di Sabah dan Sarawak cukainya lebih besar, 16%. Mungkin ada ramai yang tak tahu. Jadi pihak yang berkenan harus membuat desakan supaya perjudian ini diberhentikan. Selain daripada itu, baru-baru ni saya pernah I pergi ke Kuala Lumpur dan membawa anak buah lah main game. Orang cakap video game di mana, di what do you call this, Mega Mall dan juga di Sungai Wang. Di sana ada banyak jenis permainan game. Mungkin ada ramai ibu bapa tak sedar bahawa ini memang tak baik mengajar budak-budak dari kecil berjudi. Actually in Kuala Lumpur okey, jenis-jenis game tu okey, tidak dalam macam bentuk perjudian. Tetapi di Sabah, Kota Kinabalu, contohnya di Center Point, Wan Borneo, judi, game berupa judi dibenarkan. Jadi saya heran mengapa pihak berkenaan tak mengambil tindakan. Contohnya ada beberapa game, contohnya mancing ikan. Terima kasih Encik Joseph. Sekiranya pasang duit, and then you dapat duit balik. And then harap ditanganilah. Terima kasih. Terima kasih Encik Joseph. Tadi kita melihat ini sebagai satu rasa prihatin beliau dengan apa yang sedang berlaku. Kerana kadang-kadang benda-benda yang berlaku ni secara kita rasa secara tak sedar ia berlaku. Dan benda tu memang dah wujud dalam masyarakat. Apa komen Datuk sendiri sebagai pakar kriminologi ni? Yang saya sedih kan, banyak juga orang-orang Melayu yang masuk ke kedai-kedai itu tanpa segan dan malu membeli. Jadi ini apabila dilihat oleh kanak-kanak, kadang-kadang mereka membawa anak-anak berhenti kereta dan pergi ke kedai membeli. Jadi ini memberikan pengajaran yang tak baik. Kadang kalau mengikut pakar kriminologi, apa-apa perkara yang kita buat itu dipelajari oleh anak-anak. Jadi ini saya rasa tauladan yang tak baik. Setakat mana yang kita boleh ambil tindakan? Kerana masalah sekarang ini masalah yang berkaitan dengan penguatkuasaan. Kalau enforcement yang disebut dari segi pandangan kami di Persatuan Pengguna Islam, it may sound a bit radical, tetapi kita berpegang pada konsep seelok-eloknya biarlah tak ada judi langsung. Itu harapan. Baik. Memang judi tak baik. Ya, betul. Cuma sekarang masalahnya mungkin ada sedikit pertembungan dengan perlembagaan. Jadi apapun sebelum kita teruskan perbincangan kita, kebimbangan kita berkaitan dengan judi ini, sekali lagi kita berhenti rehat, dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Hello Malaysia. Topik kita malam ini berkaitan dengan judi online. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda kerana sekali lagi di hujung program Hello Malaysia masih setia dengan kami, dan kami yakin anda pun memang
berminat dengan topik kita malam ini berkaitan dengan judi online. Walaupun disebut judi online dan kita mendapat panggilan dan kita mendapat juga pandangan kerisauan masyarakat kita yang memanggil kita tadi, terutamanya Encik Joseph dari Kota Kinabalu tadi menceritakan tentang gejala judi. Jadi kita nak melihat secara lebih luas lagi kedudukan judi. Sejauh mana parahnya judi ini sudah berada dalam masyarakat kita. Kalau kita bercakap dalam masyarakat Islam saja, adakah adakah Yang Mulia juga dapat panggilan dari yang bukan Islam berkaitan dengan judi ini? Gini, kita ada satu radio program di Radio Bernama ni, klinik pengguna hari-hari daripada pukul 1 suku lepas Zohor sampai 2.30. Rata-rata panggilan yang kita dapat pun mencerminkan perasaan masyarakat majmuk di dalam negara kita ini, bukan sahaja daripada pemanggil orang Islam. Kita juga menerima panggilan daripada mereka yang bukan beragama Islam, Ustaz. Menyatakan kebimbangan mereka tentang wujudnya rumah-rumah judi, judi online dan sebagainya. Pasal kesan perjudian ni bukan saja pada orang Islam. Kesannya kepada masyarakat, walaupun dia bukan beragama Islam, kesannya serupa. Benar. Dia meruntuhkan institusi keluarga, anak tak belajar, bapa macam Datuk cakap. Tapi memang ada cases macam tu, dia dah berjudi, dah kalah banyak, nak mengharapkan kemenangan lepas tu, pinjam duit alung. Betul. 2-3 alung. Bila dah tak boleh bayar besok, dah alung datang ke rumah. Ini datang jumpa PPM, konon-kononnya alung kacau dia. Tapi alung kacau pasal dia pinjam duit untuk berjudi. Itu kita tak layan. Oh, yang tu tak layan? Tak layan. Kalau dia pinjam duit pada alung kerana nak berniaga, kadang tu terdesak, anak isteri nak makan, itu kita itu cuba lain bantu. dah. Okay. Tapi kerana judi kita tak tolong, Ustaz. Orang bukan Islam pun bimbang tentang masalah yang timbulkan oleh perjudian ni. Kalau mengikut Euro ni, sebelum Euro 2-3 hari selepas Euro pun ada tangkapan yang dibuat, iaitu di Pulau Pinang. Saya rasa 8 orang telah ditangkap oleh polis Pulau Pinang. Dan saya ingat 6 adalah lebih kurang 6 orang adalah sindiket. Begitu juga di kawasan Kuala Lumpur, ada juga tangkapan yang dibuat judi-judi online, begitulah. Tapi begitulah, mereka ini pandai menggunakan komputer, menggunakan line, dan kadang-kadang mereka ini pandai untuk mendapatkan pelanggan. Kadang-kadang dia boleh membuka judi ini di tempat-tempat hiburan. Pelanggan sudah sedia ada. Dan ada juga menyewa rumah-rumah yang mewah supaya tak dapat dikesan oleh polis. Saya rasa satu kesan yang begitu buruk penjudi, kerana untuk menegakkan status quo. Saya ada seorang kawan yang berjudi semasa umur dia 12 tahun. Sampai sekarang dia masih berjudi lagi, tetapi dia telah insaf. Tetapi dia tidak boleh hidup kerana apabila dia berjudi, dia boleh kalah 100,000, 200,000. Jadi apabila dia dah insaf, dia tak boleh hidup kerana dia tidak mempunyai kelulusan. Jadi apakah pekerjaan yang hendak dibuat? Kalau buat gambler lah ni, dia merupakan professional gambler dan juga pathological gambler. Dan apa yang boleh dia buat ialah, kalau dia bekerja pun hanya boleh diberi gaji RM1,000. Dia tak boleh untuk maintain dia punya kemewahan. Kalau yang kita tengok contohnya dalam kaca TV kita, kalau Datuk boleh tengok sendiri, kita tengok mereka yang terlibat ini rata-ratanya golongan remaja, golongan yang muda. Adakah mereka ini sedang berjudi duit mereka sendiri ataupun mereka menjadi orang-orang tengah, dan macam mana? Dia ada dua cara. Satu, menggunakan duit simpanan, kerana masyarakat kita sekarang generasi kedua ni mempunyai wang. Benar. Ibu bapa sekarang ni memberi wang untuk kita simpan. Betul. Masuk dalam ASB, tabung haji dan dalam bank. Ada anak-anak di kawan sekolah saya, sekolah anak saya, mengatakan bahawa bapa dia memberi RM1 duit. Itu tingkatan 3, tingkatan 4. Ini mempunyai wang yang begitu banyak yang kita tak mampu. Dan mereka boleh menggunakan wang-wang begini untuk berjudi. Dan yang kedua, seperti yang saya terangkan sebentar tadi, iaitu kadang-kadang mereka kalau sudah habis kehabisan wang, mereka pergi meminjam. Kalau tak boleh meminjam, apa mereka buat? Mereka akan melibatkan diri dalam jenayah. Yang pertama, mungkin mencuri wang ibu bapa. Yang kedua, kalau tak boleh wang ibu bapa, di komputer, alat-alat kawan di sebilik pun akan dicuri kerana hendak menjual seberapa yang boleh dan melibatkan diri dalam judi. Kerana mereka telah ketagih. Pathological gambler. Kerana judi adalah tagih.
Baik, kalau kita sebut online ni juga, orang yang peringkat mana sebenarnya yang terlibat? Maksud saya bukan peringkat dari sudut umur semata-mata. Kalau kita tengok tadi pun memang ada orang muda. Dari sudut keuangan itu, adakah judi online ni judi RM100, RM200 ataupun judi peringkat ribu, juta dan sebagainya? Jadi kalau kita lihat daripada apa yang kita lalui, online ni sebenarnya dia bukan 100-200 ya Ustaz. It can go to millions. Online perjudian online ni can go to millions. The stakes and the bets are very high. Dan dari segi profil umur pun kalau dia ni katalah middle income earner, gaji lebih kurang 4,000 ke 3,000, masih boleh berjudi online, bettingnya boleh direndahkan. Jadi dalam perjudian ni dia tak ada limit sebenarnya dalam online ni. Cuma mengikut polis yang beri berita, orang biasa selalunya orang biasalah, orang kaya hanya berjudi di antara RM300 hingga RM5,000. Itu dia punya ceiling lah. Ini orang biasa tapi kemungkinan besar yang type yang kaya-kaya mungkin. Cuma satu kita perlu fikir di sini, di manakah mereka dapat wang untuk berjudi? Di manakah mereka mendapat wang untuk membuka online? Ini memerlukan wang yang banyak. Ada juga kita baca dalam akhbar yang diberi oleh polis menyatakan bahawa orang-orang VIP juga terlibat dalam finance dalangnya, menjadi dalang dan juga merupakan financial kepada perjudian online ini. Ini yang jadi masalah. Dan pada World Cup yang lepas seramai 4 atau 5 orang bakat datuk telah ditangkap kerana melibatkan diri dalam perjudian dan juga dia finance untuk kegiatan. Ini penyumbang terbesar. Jadi kononnya mereka ini berpengaruh dan juga tak makan saman. Tapi saya rasa kini polis saya rasa lah sekarang ni begitu menitik berat kepada perkara ini. Mereka tidak akan kira. Saya baca dalam akhbar siapa saja yang terlibat mereka akan serbu dan akan mengambil tindakan undang-undang. Sebenarnya kita cuma ada dalam lebih kurang 2 minit yang mulia. Saya nak bercakap secara khususlah pasal bila sebut tentang isu-isu keluarga ni, sebenarnya isu-isu keluarga ni terlalu penting. Pasal kita pernah di luar, kita pergi ke mana, akhirnya balik kita nak duduk di situ. Di situ. Nak berehat di situ. Kalaulah suami terlibat dengan judi, apa tindakan yang paling orang kata tarik benang dalam tepung supaya tepung tak selerak benang tu tak putus. Macam mana dia nak berdepan dengan suami dia? Kalau ada panggilan laporan kepada kami, kami selalunya memanggil kedua-dua pihak, isteri dan suami sekali, untuk kita bagi nasihat dan kaunseling. Dan selalunya dia begini, kalau orang tu orang Islam Ustaz, masih dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah, masih dia boleh ingatkan sembahyang. Jadi kalau kita bagi dia kata nasihat, dia boleh menerima Ustaz. Lainlah yang orang dah habis langsung itu tak dapat ditolong lagi dah. Tapi selagi dia masih ingat, selagi boleh, itu cuma memerlukan kaunseling, nasihat, boleh dibantu lagi. Mungkin saya rasa mungkin sudah sampai masa di mana Malaysia juga mempunyai kaunselor yang spesialis. Maknanya seorang yang menyelesaikan masalah perceraian, saya rasa begitu kurang tepatlah untuk menyelesaikan masalah-masalah judi. Kan? Jadi kalau di negara barat mereka mempunyai spesialis. Kerana kalau kita silap memberi pandangan, kemungkinan besar ini akan memburukkan lagi keadaan. Jadi saya rasa mungkin sampai masanya, mungkin satu hari 2020 kan, kita tahu, kita tak tahu, mungkin kita akan sampai tahap itu dan kita mempunyai spesialis untuk merawat penyakit, orang yang penyakit mental illness, ketagih judi. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita sudah sampai di hujung perbincangan kita judi online, dan apapun saya sekali lagi untuk di hujung ni untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kedua tetamu kita yang berbahagia, Datuk Akhbar Sattar, pakar kriminologi, dan juga Yang Mulia Tengku Azwil Abdul Razak, pengerusi Lembaga Penasihat Persatuan Pemuda Islam Malaysia. Dan sebelum saya menutup perbicaraan kita pada malam ini, dalam satu buku Kitabul Kabair, kitab yang menceritakan tentang dosa-dosa besar. Antara dosa besar yang disebut ini dosa yang
20 yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi itulah dosa berjudi. Dan salah satu kata-kata ulama yang diambil, yang dipinjam, saya ingin bacakan di sini, semua bahasa Arab, saya akan terjemah sedikit saja. Diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Ajuri. Dia kata, orang yang berjudi ni, orang judi, dia tak sebutlah online. Tak kira lah zaman sekarang online ke, judi ayam ke, judi apa ke judi, bila dia judi ni, mereka ni sebenarnya tak ubah seperti anjing-anjing. Yang mana anjing-anjing itu, mungkin saya tambah sikit lah, mungkin anjing-anjing kurap yang sedang berkumpul menjamu satu bangkai yang sudah tidak dipedulikan orang ahli haiwan-haiwan yang lain. Jadi ini salah satu perbandingan yang sepatutnya menjadi satu renungan kepada mereka yang masih ketagih judi. Sekali lagi terima kasih untuk kedua tetamu saya dan kepada anda kerana bersama dengan kami perbincangan hampir 1 jam. Sehingga kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.